Hampa tengoklah, hampa tengok. Lagu mana aku tak sakit hati, nak mengkedara je aku. Cukup-cukup nak haram. Memang mak pak aku ni lepas bagi menikah dengan anak dia tu beda nak jadi kuli bata, hamba abdi babu baru dia gamaknya no. Hidup buat apa lah, tak muka bumi ni mau kalah kata gamak nak mengkedara ni menyusahkan orang. Nak mengkedara je menyusahkan orang. Cukup-cukup nak haram. Tangan kaki duk ada elok lagi bukannya kudung. Penyegan balok lian manja keti. Hawak tak lalu geram ngah. Suraya duk ada dengan dia di rumah tu kan duk ngangkang. Jangan suruh lah dia buat, duk suruh. Apa aku ni sampai sedia-sedia. So kata suruh tak pernah bantah, suruh tak pernah bantah, suruh tak pernah bantah sampai kemampui kerja duk menitah aja. Kau dah ni sibuk sepanjang hari yang petau dah duduk kat balai raya tu daripada pagi tadi nu sampai ke tengah hari duk melenggak tang tu duk bercakap dengan orang kampung aku ni. Aku ni bukannya sesek suri rumah duduk ngangak di rumah saja 24 jam kan duk oleh apa yang hangpa mau. Mana dengan orang kampung kita pun pekak-pekak badak. Aku heran lah beratus kali abang haram tak masuk kepala otak ni. Kau dah ni sampai bebui habis dah mulut atas bawah ni abang dekat depa. Hampa hak mana dapat sumbangan tunai rahmah STR tu berumur 40 tahun ke atas hampa layak dapat saringan kesihatan percuma dekat mana-mana klinik swasta yang berdaftar dengan peka B40. Kot mau kalah kata gamah tak tahu lagi peka B40 tu skim kesihatan percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Khusus untuk hampa golongan B40 yang berumur 40 tahun ke atas yang menerima sumbangan tunai rahmah STR tu. Tu yang kau dah duk marah ni sampai siapa sekong tak ada keluar pi pun. Mau kalah kata gamah tak tahu nak pi klinik mana hampa pi saja klinik Al-Fatih. Berceretek cawangan klinik Al-Fatih duk ada dekat dalam Kedah ni. Dekat Changlun ada, Pendang ada, Sungai Petani ada, Hutan Kampung ada, Pokok Senar ada. Dekat Lostang ada, Jitra ada, Simpang 4 Sungai Petani semua ada cik oi. Orang dah bagi buat saringan kesihatan percuma lagu tu duk biang tinggal buta lagu tu buat apa? Jenis bangsa, jenis tak besar hati orang kata lagu ni lah. Bergegak balai raya tu kau dah tempik sekor-sekor bahang geram kau dah pun. Hampa jangan duk buat perangai buta perut macam orang kampung kau dah. Nah orang dah bagi benda peri lagu tu kat celapak pi lah duk ngangah tunggu apa lagi. Antara manfaat peka B40 ni sayang dia bagi saringan kesihatan percuma dilakukan di klinik swasta yang berdaftar dengan peka B40. Pengambilan sejarah kesihatan dan juga faktor risiko saringan kesihatan mental. Hak ni sesuai untuk toyah hampa tu. Hak paling syok sekali ada pemeriksaan klinikal payudara untuk kita orang perempuan dan juga prostat untuk hampa orang jantan yang berisiko. Ujian darah dan juga ayak kencing sayang oi. So untuk hampa warga negara Malaysia yang berumur 40 tahun ke atas yang menerima sumbangan tunai rahmah STR, hampa secara automatik layak untuk dapat saringan kesihatan percuma dekat mana-mana klinik swasta yang berdaftar dengan peka B40 sayang. Dan untuk hampa adik-adik kau dah orang-orang Kedah, hampa boleh pakat-pakat terpa pi klinik Al-Fatih. Hampa pilah cawangan mana pun depa sedia untuk nak membantu hampa tau. Mesra budak-budak, mesra orang tua-tua, doktor dia pula elok-elok belaka cik oi. Jangan malu, jangan segan, pakat-pakatlah terpa pi klinik Al-Fatih. Tak Fatih tak kawan, nah gitu.